Okey, ni sprocket baru orang pakai. Mu kena buang dulu dia punya dalam. Okey, sampai pecah habis. Ayo. Dia pecah habis. Kita nak pakai ni dua saja. Lain kita nak pakai. Jom, mari tengok Allah buat dia. Okey, kita ambil ni dua dan juga Allah pakai disc brake Y suku. Tengok Allah custom sana. Ni tu pasang tayar dah tadi. Kita pakai nak 10 dan juga wasi. Kita ambil sprocket yang kita katak tadi, sebelah belakang. Kita tengok luruh. Tubuh wasi tu. Kita masuk betul-betul lock dia. Kemah luar ni se. Kita masuk se lagi. Kita masuk se lagi. Betul luruh dia masuk. Kita ikat kuat. Okey, nampak? Okey, dia kemas dah tapi kita nak safety lagi. Kita pakai kabel tight dulu. Kabel tight halus Okey. Tapak dia. Tak gerak, tak goyang, tak apa. Lepas pada tu, kalau kita katak pecah tadi ni, kita jadikan wasi. Buh dalam. Okey, settle ni nampak? Pada tu kita pakai ni. Ni barang mahal. Ni nak pakai ketuk sikit. Okey, siap. Jom dah. Jom, kita pasang.